Kita ke Stadium Shah Alam untuk aksi suku akhir Piala Malaysia antara Selangor dan Perak bersama pengulas Zainal Abidin Raub dan Richard Scarlett. Amri mengejar bola, siapa di bahagian tengah. Amri berjaya melepaskan diri, peluang untuk pasukan Selangor, tetapi KE Kamarul Effendi berjaya merebahkan badan, dapat membaca. Safir Rahim sedikit taran pendek untuk Fitri, namun begitu pertuhan yang dilakukan oleh Jamil Bau tidak diterima oleh pengadil yang seterusnya memberikan sepakat percuma. Minta rakan-rakan yang membuat benteng saya lebih berhati-hati. Satu peluang yang baik, gol dari kapten pasukan Selangor. Karena itulah yang telah pun saya nyatakan, itu adalah teritori beliau. Kerana saya lihat bahawa di sini pemandangan Kamarul Effendi sedikit terlindung. Bola ini dilambungkan betul-betul di atas wall, di atas benteng, dan kemudiannya Syafiq mudah untuk mendapatkan gol yang pertama. Fitri Syazwan mana diteruskan oleh pengadil. Silap, salah faham antara dua pemain. Dalam pada itu Khairi cuba membantah keputusan pengadil. Tindakan bijak harus diberikan kepada Azidan kerana meneruskan saingan kepada mereka untuk sekurang-kurangnya membuat tekanan untuk itu dia. Tiba-tiba saja peluang yang dimiliki. Diving header dilakukan oleh Syafiq. Pemain ini dilaporkan cuba dipancing oleh Perak pada musim hadapan, tetapi Syafiq yang tidak dikawal, di mana Khairi, di mana juga Hishamuddin. Hishamuddin di seberang sana, tetapi Khairi yang agak leka. Pada hari Jumaat nanti Nanti peluang yang dimiliki sebentar tadi dari Syafiq Jamal. Hantaran yang dilakukan oleh Muhammad Nur Rizwan sebentar tadi. Hangat saingan di suku akhir ini kerana kesilapan kecil perlu dielakkan. Bola itu melantun. Kesilapan seperti itulah yang saya masukkan juga. Kerana Kamarul Effendi menyangkakan bahawa tangkapan mudah dapat dia lakukan, tetapi bola ini melantun saat-saat terakhir. Satu lagi, terjahan yang agak keras. Ini ke arah Gunalan pula. Juga sudut yang bahaya untuk Perak. Syafiq kali ini. Syafiq Rahim. Kali ini dapat melambungkan bola itu untuk mengatasi Kamarul Effendi. Benar-benar beliau membuktikan kewibawaan beliau, iaitu seorang free kick specialist di Malaysia, dan kita tidak boleh menafikan di mana aplikasi yang begitu tepat menewaskan penjaga gol Perak dengan tidak boleh, walaupun cross hand masih lagi ditewaskan. Bola ini kali ini melambung, Richard, dan kemudiannya float untuk menewaskan Kamarul Effendi. Keputusan ini mengejutkan juga kerana kedua pasukan ini mempunyai keseimbangan. Satu lagi peluang. Amirul Hadi tidak offside. Gol yang ketiga. Begitu melonggar kita lihat kawalan pemain pertahanan. Fazrul Hazli agak terleka. Ya. Kita lihat semua ball watching di situ. Kerana bola ini dilambungkan dan kemudiannya dari Syafiq sekali lagi, dan kemudiannya Amirul yang tidak dikawal. Sebenarnya dari Syafiq untuk melakukan percubaan terus, tetapi Amirul berada tepat pada waktunya untuk mendapatkan jaringan yang ketiga. Ya, seperti mana kita ketahui sepanjang liga mereka memainkan lepas peluang sekarang ini. Akmal tadi. Balik kepada Akmal. Tapi berjaya disekat sebentar tadi. Namun advantage diberikan. Time netting. Ya, satu breaking yang cantik je. Dan kalau kita lihat Akmal Rizal yang mengumpan bola itu dengan begitu cantik. Kalau Nizam. Peluang. Gol. Gol itu diterima.
tengok sekarang. Kerana percubaan dari Syarul Nizam Mustafa. Dan dia datang terus. Sebenarnya tidak offside je, kerana bola itu bola refleks dan sekaligus dalam permainan dan larian yang pantas dan juga cerdik dilakukan oleh Faili dan sekaligus mencuri peluang di situ, menewaskan Jonathan yang boleh dikatakan tidak dicuba atau diuji sekali dalam minit yang ini 77. Benjamin kamera, kad kuning kedua. Kuning kedua untuk dirinya. Kembali semula bola ke dalam kotak penalti. Peluang untuk Akmal. Namun sedikit. Satu serangan Breaker Hati di situ. Sambungan untuk satu peluang yang begitu baik ya. Sebenarnya. Menerusi jaringan Syafiq Rahim. Dua gol yang cantik. Hasil daripada sepakan percuma. Kemudiannya Amirul Hadi Zainal menghukum kealpaan barisan pertahanan Perak.